Apa cara paling cepat nak melupakan dia? Saya pun nak berdamai dengan takdir. Okay, nak move on ni dia bukanlah satu perlombaan tau. Siapa cepat lupa, dia menang. Bukan. Move on ni memang berbeza untuk setiap orang. Ada orang sekejap boleh move on, ada orang bertahun-tahun baru boleh move on. Sebab apa? Sebab luka setiap seorang tu berbeza-beza. Tapi antara tips yang saya boleh bagi ialah ganti ruang yang hilang tu dengan benda lain. Isi hidup kita dengan benda baru. Yes, kita dah kehilangan dia, isi dengan benda baru. Cari alternatif. Contoh, kalau dulu kita disibukkan dengan cinta manusia, cinta dia tu, ganti dengan cinta Allah dan Rasul. Kalau dulu selalu malam-malam kita baca mesej dia, ganti dengan baca Al-Quran. Kalau dulu kita selalu on the phone tengok dia, ganti dengan jumpa Allah time tahajud. Time dulu kalau ada masalah je, mesti kita luah dekat dia, dia jadi pendengar setia kita. Ganti dengan luah dan doa pada Allah dalam sujud. So, sahabat sekalian, cari isi hidup kita dengan cinta yang baru, which is cinta Allah. Sebab cinta Allah tak pernah mengecewakan. Nampak klise kan? Tapi wallahi itulah solusi kepada pelbagai masalah hidup. Dapat Allah, masalah selesai. Percayalah cakap saya. Okay, good luck.